Sudah tiba masanya untuk bangun diri dan sudah tiba masanya untuk berdoa. Selamat datang ke Awakening Wednesdays. Ini adalah Jennifer Leclerc, pengasas gerakan Global Awakening Prayer Hubs di lebau 100 negara. Kim ingin Anda secara rasmi menyertai keluarga kami. Lancarkan hub hari ini di awakeningprayerhubs.com. Mari kita mulakan pengajaran hari ini. Don't digregate. Kami ingin bercakap tentang apa itu doa. Kami ingin berada di core halaman yang sama. Sekarang terdapat begitu banyak pandangan berbeza tentang apa itu doa, begitu banyak definisi berbeza, begitu banyak buku tadi yang ditulis tentang doa. Tetapi mari kita adakan dialog hari ini. Biar saya bangkitkan semangat anda sedikit. Saya menulis buku The Intercessors Devotional. Sudah pada di jenniferleclaire.org atau Amazon. Tetapi saya ingin mengambil salah yang satu entry, dan saya ingin mungkin mengajar daripadanya dan bercakap dengan anda dari hati saya hari ini kerana saya benar-benar ingin memberi inspirasi kepada anda. So, kita perlu bersatu dalam kesatuan. Bagaimana anda boleh membuat syafaat dan kesatuan dengan orang lain apabila anda semua mempunyai pemikiran atau idea yang berbeza tentang apa sebenarnya doa. Anda tahu terdapat pelbagai definisi dan pemahaman tentang doa. Baiklah, kita perlu fokus pada perkara asas, iaitu berdoa untuk kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Saya ingin mendalami perkara ini hari ini. Biar saya mulakan dengan satu ayat. Mazmur 141:2. Biarlah doaku dipersembahkan di hadapanmu seperti dupa, pengangkatan tanganku seperti korban petang. Sekarang di sini pemazmur kau berkata tentang doa sebagai dupa. Ragai anda tahu bahawa apabila anda berdoa, ia seperti dupa naik ke bilik takhta di syurga. Ada mangkuk di syurga yang mengumpul doa-doa orang kudus. Ini terdapat dalam kitab Wahyu. Apabila mangkuk penuh, mereka akan terbalik dan jawapan doa akan datang. Sekarang kita tidak boleh berdoa sebarang cara. Kita tidak boleh berdoa untuk sebarang perkara. Kita ingin berdoa untuk apa yang ada di hati Tuhan dalam setiap musim tertentu. Kita ingin membuat syafaat untuk memanggil kehendaknya, rancangannya, tujuannya, kerajaannya, agendanya dalam setiap musim tertentu. Itu bermakna kita perlu mendengar hatinya dan mengetahui firman-Nya. Dan jadi saya ingin membaca daripada devotional, The Intercessors, dan kemudian kita akan bercakap lebih lanjut tentang ini. Dan saya berharap dan berdoa agar ini memberi inspirasi kepada hati anda untuk berdoa hari ini. Jadi inilah pandangan saya dari devotional The Intercessors. Jika anda bertanya kepada 10 orang apa itu doa, anda mungkin mendapat 10 jawapan yang berbeza. Ya, pada dasarnya doa adalah bercakap dengan Tuhan, tetapi ia lebih daripada itu. Sekilas pandang bagaimana beberapa pendoa syafaat yang berpengalaman dari masa lalu mentakrifkan doa adalah lebih daripada sekadar membuka mata. Sekarang selepas pengenalan ini, saya akan masuk ke dalam beberapa lelaki Tuhan yang mempunyai pandangan mereka tentang apa itu doa. Sekarang ini benar-benar luar biasa. Kita akan melihat S.D. Gordon, Saint Augustine dari Hippo, Charles Spurgeon, Andrew Murray, dan kemudian pada akhirnya saya akan memberikan definisi saya tentang doa. Kenapa? Kita perlu untuk memahami apa maksud doa kepada kita, tetapi yang lebih penting, kita perlu sehalaman dengan Roh Kudus. Biar saya katakan ini, doa bukanlah memohon kepada Tuhan. Doa bukanlah memaksanya untuk melakukan sesuatu yang kita mahu dia lakukan. Doa adalah mengangkat kehendaknya dalam nama Yesus, yang bermaksud kita perlu mengetahui kehendaknya. Betul? Kita perlu tahu apa kehendaknya dalam mana-mana situasi tertentu. Jadi, mari kita masuk ke dalam definisi-definisi ini. S.D. Gordon, seorang penulis dan menteri yang prolifik pada abad ke-18 dan ke-19, mempunyai pemahaman yang mendalam bahawa petikan doa adalah mengulangi nama pemenang, Yesus, telinga syaitan, dan menegaskan pengundurannya. Sekarang ya, menarik. Saya pasti bahawa Gordon memahami doa lebih luas. Tetapi inilah seorang lelaki yang mempunyai pemikiran peperangan rohani. Sekarang semua doa, semua peperangan rohani, semua doa bukanlah peperangan rohani. Dan tidak semua peperangan rohani adalah doa. Ia adalah iman dan kerja. Ia adalah doa dan sering tindakan. Tetapi dia mempunyai mentaliti peperangan. Doa adalah mengulangi nama pemenang Yesus ke telinga syaitan dan menegaskan pengundurannya. Doa mengganggu rancangan musuh. Doa kemudian, dan ini adalah kata-kata saya, adalah senjata melawan kuasa gelap yang berani mengganggu kehendak Tuhan di bumi. Saya suka pandangan itu. Sekarang
dalam sekolah doa saya di schoolofthespirit.tv, kami mempunyai banyak kursus pengenalan tentang doa dan terdapat pelbagai jenis doa. Itulah sebabnya sukar untuk menetapkan satu definisi. Tetapi jika Anda perlu menetapkannya, saya akan simpan definisi saya untuk yang terakhir. Kerana terdapat pelbagai jenis doa. Doa pengabdian, doa iman, doa peperangan rohani, doa perantaraan, doa bersusah payah. Terdapat banyak jenis doa, tetapi semuanya berakar dalam aliran yang sama, dorongan yang sama. Sekarang Saint Augustine dari Hippo berkata begini, seorang teolog abad keempat, dan pandangannya adalah begini, petikan sama ada kita sedar atau tidak, doa adalah pertemuan dahaga Tuhan dengan kita. Tuhan dahaga agar kita dahaga kepadanya. Doa dalam hubungan. Ampersand, siam. Berdoa adalah bertemu Tuhan, meminta kepadanya, dan berdiri untuk orang lain, bandar, negara, dan orang dalam hidup kita. Doa membuat kita dahaga untuk jawaban. Yesus berkata, mintalah dan terimalah, supaya sukacita kamu penuh. Betapa pemikiran yang mendalam. Teresa dari Avila, seorang mistik Spanyol abad ke-16. Dia adalah seorang pembaharu agama, dia seorang penulis, dia adalah seorang ahli teologi. Dia berkata begini, doa tidak lain hanyalah berada dalam hubungan persahabatan dengan Tuhan. Itu menggambarkan aspek hubungan tersebut. Ia adalah sentimen yang sangat indah. Anda tahu Abraham adalah sahabat Tuhan. Musa, Daud adalah sahabat Tuhan. Apa persamaan ketiga-tiga lelaki ini? Betul. Mereka berdoa. Amin. Anda mahu menjadi sahabat Tuhan? Berdoalah. Secara teknikal, kita semua adalah sahabat Tuhan. Tetapi ada tahap-tahap persahabatan. Bukan? Ada tahap-tahap persahabatan. Anda mempunyai kawan biasa dan Anda mempunyai kawan caim rapat. Betul? Anda mempunyai kawan yang seperti keluarga Anda sendiri. Kita mahu menjadi seperti itu dengan Tuhan. Kita mahu menjadi jenis sahabat itu. Charles Spurgeon, seorang lelaki Inggris abad ke-19 yang dikenali sebagai putera penceramah, dia menyatakannya begini. Dia berkata, doa yang sebenar bukanlah sekadar latihan mental atau persembahan vokal. Ia jauh lebih mendalam daripada itu. Ia adalah transaksi rohani dengan pencipta langit dan bumi. Saya suka itu. Ia transaksi. Kita meminta dan menerima. Betul? Tetapi kuncinya bukan hanya meminta untuk diri kita sendiri. Meminta apa yang dia mahukan. Bukan hanya berkat semula jadi dan rohani. Kami mempunyai satu siri dalam sekolah, bahagian Kementerian Apostolik di School of the Spirit TV mengenai doa-doa apostolik, dan saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti kursus itu. Ia benar-benar akan memberkati Anda. Billy Graham, penginjil yang telah meninggal dunia, berkata, doa adalah perhubungan rohani antara manusia dan Tuhan, hubungan dua hala di mana manusia bukan sahaja bercakap dengan Tuhan, tetapi juga mendengarnya. Saya suka ini kerana ramai orang, mereka berdoa, dan mereka tidak berhenti untuk mendengar. Tuhan menjawab, dan kadang-kadang dia tidak menjawab serta-merta apabila Anda bertanya. Dalam erti kata lain, dia tidak selalu membalas dengan segera. Kita sepatutnya mempunyai hati yang mendengar. Ia adalah hubungan, dan kita sepatutnya mempunyai hati yang mendengar. Kita sepatutnya menjangkakan dia untuk membalas kepada kita. Jika doa memang satu perbualan, kita sepatutnya mendengar untuk jawapannya. Akhirnya, Andrew Murray, dia adalah seorang pastor, guru, dan penulis dari Afrika Selatan. Dia telah pergi bersama Tuhan. Dia menawarkan pandangan ini tentang doa, dan doa yang dijawab. Dia berkata, doa adalah mencapai yang tidak kelihatan. Puasa adalah melepaskan semua yang kelihatan dan sementara. Doa yang dijawab adalah pertukaran kasih antara seorang bapa dan anak. Lihat mau, ia kembali kepada hubungan, kawan-kawan. Apakah doa adalah transaksi hubungan antara dua orang yang saling mencintai dan yang mahukan perkara yang sama? Baiklah, itu memberikan Anda sejenis definisi saya, tetapi biar saya berikan definisi rasmi saya. Doa adalah hadiah yang melanjutkan jemputan untuk mengakses bantuan semula jadi dan rohani, memohon campur tangan ilahi dalam urusan manusia, dan mengusir musuh dari tengah-tengah Anda dalam nama Yesus. Itulah kawan-kawan adalah doa. Saya boleh katakan lebih, saya telah mengajar ini dalam sekolah doa syafaat saya. Ini adalah Nadi Weekend The Awakening Prayer Hubs, dan kami ingin melihat Anda bergabung dengan kami secara rasmi.
kami halar dengan ini. Anda boleh menonton kandungan ini eksklusif untuk saluran ini. Anda tidak akan menemukannya lain. Tetapi kami ingin memberkati Anda, Dots, dan membina hubungan dengan Anda. Bandar Anda memerlukan doa dan kami menyediakan latihan bulanan dalam kumpulan kami serta bimbingan. Kami binapsya Purmi Pinauksa, kami binapinyawa mesyuarat doa. Serta terlibatlah. Pergi ke awakeningprayerhubs.com new dan ketahui sama ada prayer hubs sesuai untuk Anda. Tuhan memberkati. Semoga hari berjaya.